Kuih lapis legend. Jom saksikan video cara saya buat kuih lapis legend menggunakan dua warna sahaja macam kuih lapis mak kita dulu-dulu. Jom saksikan video. Bismillahirrahmanirrahim. First kali saya ambil satu kotak santan ni, masukkan dalam periuk. Okey, kemudian saya tambah lagi 4 cawan. 4 cawan ataupun 4 kotak air biasa. Ini kedua. Ketiga. Keempat. Masukkan gula 1 cawan. Secubit garam. Dan sehelai daun pandan saya masukkan. Okey, bila gula tu dah larut, tutupkan api. Masukkan 3 cawan tepung beras. Ni cawan yang pertama tepung beras. Cawan yang kedua tepung beras. Cawan yang ketiga tepung beras. Setengah cawan tepung gandum. 1 sudu makan tepung jagung. Dan 1 sudu makan tepung ubi. Dan kacau sebati tepung ni. Seterusnya saya bahagikan adunan ni kepada 2 bahagian. Saya akan masukkan sedikit warna putih. Okey, dan kacau-kacau. Okey, dan kacau warna ni sehingga sebati. 1 cawan macam ni. Ambil 1 cawan dan masukkan sini. Okey, perlahan-lahan.